Bang, cepat abang. Bang, lambat ni bang. 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 Bang, bonet bang, kat bonet. Bang, laju bang. Dah lambat ni. Apa dia tak tutup ni bang? Kau settle gaya tu. Sekejap bro. Apa lagi tu bang? Mana tu kunci dia diletak? Aduh. Beratnya. Ya Allah. Bang, laju bang. Kunci tu. Kotak tak boleh buka tu lagi. Bang, 1 jam lagi bang. Long, macam mana Long? Dah prepare ke semua barang nak pergi umrah? Aduh, gerak dulu bang. Wan tak sabar pula nak pergi umrah ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan semalam je aku mimpi aksiden. Dah 2-3 kali dah ni. Tanda apa lah ni agak-agak. Smart! Li, kau kenapa bawa motor tadi tu yang kiri kanan? Kau ada masalah ke? Tak ada apa lah Smart. Adalah masalah sikit tapi sekarang tak sesuai lah. Nanti dekat office nanti kita cerita. Kalau kau ada masalah, kau carilah sesiapa yang kau selesa untuk kau cerita. Okeylah Di, apa-apa pun jaga diri. Jomlah kita dah lambat ni ke office. Jom. Tak gol pula. Kalau kau ada masalah, kau carilah sesiapa yang kau selesa untuk kau cerita. Oh kenapa? Menor tadi. Tak ada apa lah Fat. Aku ada masalah sikit. Tapi masalah aku ni, aku nak nasihat je lah pada kau. Kalau kau rasa kau boleh bagi aku nasihat, aku okey. Apa? Cuba kau cerita. Aku kerap mimpi pasal adik aku, si Roslan tu. Aku kerap mimpi dia kena langgar dengan kereta. Tapi aku tak tahu kenapa mimpi aku ni banyak kali sangat. Benda yang sama. Mesti pasal Roslan. Mesti sikit-sikit je Roslan accident. Kau kena ingat, setiap mimpi ni ada tanda-tanda dia. Kadang sebagai permainan mimpi kau je. Tapi ada satu benda, kadang-kadang dia mungkin akan jadi. Kadang-kadang tu teguran daripada Allah untuk engkau. Kalau betul lah ini takdir ataupun ni petunjuk daripada Allah, aku nak kena buat apa? Apa yang aku nak kena sedia? Cuba kau tanya diri kau. Mana tahu kau ada lupa something ke? Atau tangguh benda-benda semua yang belum kau tunaikan lagi. Cuba kau fikir. Bang, nak tak kalau adik belanja abang buat umrah tahun ni? Abang boleh raya terus kat sini dengan adik. Pengalaman sini beza tau bang. Kira kita buat umrah dulu, lepas tu kita raya sama-sama. Nak tak? Kau dah lama dah tak balik Malaysia. Baliklah sama. Kita ada kampung kita dekat sini. Kita bukannya beranak asalnya dekat sana. Kita orang Malaysia. Kau dah lama dah tak balik kan? Aduh, tahun ni tak balik abang. Ada tugas kat sini. Abang lah pula datang raya sini. Rasa pula suasana puasa dan raya di Mekah. Tak apa berkenaan abang punya transport, belanja, jangan risau. Adik ada. No problem. Dah lah dek. Abang nak tidur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Haji senyum lagi sikit. Alright. Okay Haji, kejap Haji sama dulu tengok pemandangan. Jadi saya sama dengan Haji. Terima kasih lah. Lan, kau okey tak raya sini? Aku seminggu lagi balik Malaysia kot. Raya dekat sana.
Lagak Bing. Aku okey je Mat. Aku okey serius. Tapi itulah untunglah kau dapat balik raya kat Malaysia kan. Dapat sempat lah berpuasa dengan diorang, betul tak? Untung lah. Aku ni dah 4 tahun lah. Setiap kali aku bekerja je, mesti time raya. Setiap kali waktu raya je, mesti aku nak kerja. Aku pelik lah. Tabahlah Lai. Memang macam tu kerja kita. Kena berkhidmat untuk jemaah. Kena berkorban masa dengan keluarga, lepas tu berjauhan dengan diorang. Manalah tahu satu hari nanti abang kau akan datang buat umrah dengan kau, beraya dengan kau dekat Mekah ni sama-sama. Doa lah, doa. Alang-alang kita kat Mekah ni, insya-Allah doa kau akan dikabulkan. Okey? Jangan sedih-sedih, okey? Kena cucuk pisau. Sang. Tak mati pula kan ada otak dalam tu. Otak gua akan tutup. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ni Encik Rosli ke? Ya, saya. Siapa ni? Saya Husin, pegawai daripada Al-Rahman Travel and Tour. Saya nak maklumkan berita berkenaan dengan Encik Roslan. Kenapa ya dengan adik saya, Roslan? Encik Roslan telah terlibat dalam satu kemalangan dan disahkan telah meninggal dunia. Bang, nak tak kalau adik belanja abang? Lama sini beza tau bang. Masa kita raya sama-sama. Aduh, tahun ni tak balik abang. Abang nanti atas raya sini. Aku pula suasana puasa dan... Abang nak pula datang raya sini. Rasa pula suasana puasa dan raya di Mekah. Cuba kau tanya diri kau. Kau tahu kau ada lupa something ke? Atau tangguh benda-benda semua yang belum kau tunaikan lagi. Cuba kau fikir. Ili, nanti bila kau dah sampai kat Madinah nanti, aku nak kirim mak bayar boleh? Kau nak buat apa bayar? Untuk mak aku lah dia kirim, nak bayar lah, nak apa lah. Boleh lah, boleh. Engkau pula tak apa. Aku tak minta banyak lah. Aku just nak kau sampaikan salam aku dekat Rasulullah je. Itu je aku minta. Dah lambat ni. Jom kita gerak. Kau tu mana lah? Hai, rushing betul dia. Terima kasih ya Allah atas kesedaran yang kau titipkan, atas peluang yang kau hadiahkan. Semoga langkah ini menuju redha-Mu. Semoga hati ini terus dekat denganmu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang berlaku Sob? Hari ni kita ada satu kejadian yang tadi ingin pada jumpa. Kita perlukan air sirap lah. Benda dah rosak. Macam mana bro? Apa boleh buat? Kami sekarang berada di sekitar Kota Warisan. Tolong nampak. Cendol. Cendol je. Kau tak percaya aku nak bawa tadi kan? Faham. Kita faham. Takut. Banyak ada orang yang lalu kat sini. Takut. Takut kalau duduk semua malam kat sini. 100 kilometer. Di bulan-bulan puasa ni dahsyat lah. Ada kata-kata ya. It's a Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Mana ya? Aziza mana? Ucapan sikit. Selesai yo, selesai. Dah boleh balik kampung ke ni? Bangga. Wow.